Okay, hari ni aku nak bawa korang tengok satu pokok pisang yang memang sangat cantik. Memang special pokok ni. Nama pisang ni pisang Musa Florida ataupun saya panggil pisang batik. Ada juga yang panggil pisang variegated. Sebab apa? Mari sini tengok dekat sikit. Nampak tak ni buah dia? Dia ada jalur-jalur belang-belang macam ni. Yang ni yang masih hijau, yang ni dah kuning. Nampak ni, kuning. Yang dah kuning ni, Allah. Nampak tak dia belang-belang? Okay, jom saya tunjuk pokok dia pula. Pokok dia ni dah tua, tak nampak sangat corak dia. Jom saya tunjuk yang anak pokok lagi. Korang boleh tengok daun pisang ni. Dia ada corak-corak ni. Memang cantik. Dia ada corak hijau, putih. Ni. Memang cantik. Ni dia anak pokok dia kita nampak jelas lagi lah. Yang macam tadi tu pokok dah tua, dia kurang jelas dah corak dia. Kalau macam ni kita nampak banyak putih dah. Ni memang cantik lah. Tapi yang ni kalau kena matahari banyak ni, dia cepat lecur lah. Memang cantik, daun dia cantik, buah dia pun cantik. Dan buah dia boleh makan. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia manis, sedap. Tapi dia kurang berlemak lah. Kalau macam pisang lemak manis dia berlemak kan. Tapi sedap je. Okay, siapa yang berminat dengan anak pokok ni, saya ada letak link dalam beg kuning tu. Tapi harga dia agak keras lah. Tapi kalau korang yang betul-betul peminat tegar, kolektor, dia tak kisah pasal harga tu. Sebab memang cantik. Buah dia pun boleh makan. Okey, dapatkan dalam beg kuning.